Assalamualaikum tuan-tuan, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ini saya ada satu buah kereta singa tuan-tuan daripada negara Eropah, Perancis. Okey, singa ni tuan-tuan, rasa dia bawa memang macam Continental tapi harga memang dah murah. Saya nak jual dengan harga 11,800 saja tuan-tuan, tahun 2014. Facelift, memang cun, nak nampak kaya, nak nampak bergaya, nak nampak mewah tapi poket kering-kering je tuan-tuan. Inilah kereta dia tuan-tuan, okey. Saya perkenalkan dekat tuan-tuan, Peugeot 508 yang ni tahun 2014, 1.6 yang ni premium spec tuan-tuan. Tengok depan dah ada front lip, okey, yang ni premium spec. Nombor plate pun kemas tuan-tuan, 8001. Lampu yang ni bukan biasa-biasa tuan-tuan, kalah konti tuan-tuan. Tengok Xenon and LED tuan-tuan. Bukan main-mainnya tuan-tuan. Okey. Kereta memang cun, dah boleh pakai, dah mampu milik tuan-tuan. Okey. Jangan salah workshop je. Okey. Tengok tuan-tuan bahagian dalaman dia. Tengok memang dah standard konti dah tuan-tuan. Tengok. Okey, dia datang dengan push start button. Steering dia pun memang cun. Okey. Steering Peugeot ni dia macam kereta kontrol tuan-tuan. Dia memang macam kecil betul steering dia. Okey. Tuan-tuan tengok seat dia pun seat leather full electronic seat tuan-tuan. Sampai ada sasul-sasul saya ni tuan-tuan. Tengok bahagian tengah. Okey. Dia datang siap dengan infotainment punya sistem. Okey. Tengok meter dia, temperature semua cantik lagi tuan-tuan. Mileage pun masih rendah lagi tuan-tuan, 116,000 sahaja. Okey, dalaman pun memang cun, siap dengan pedal shift lagi tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan tengok bahagian belakang dia, memang sangat luas nak duduk. Ada tempat nak kawal aircon macam Mercedes. Tuan-tuan tengok. Bukan calang-calang punya kereta ni tuan-tuan. Okey. Siap dengan tirai lagi tuan-tuan. Dekat bahagian cermin belakang ni siap ada tirai lagi tuan-tuan. Tengok. Ni dah macam Camry dah tuan-tuan. Tengok. Kereta 11,000 je tuan-tuan. Tapi dah ada kemewahan-kemewahan yang orang cakap memang cukup-cukup padu lah tuan-tuan. Okey, kita tengok bahagian boot belakang dia tuan-tuan. Memang sangat cun tuan-tuan. Tengok, luas ke dalam tuan-tuan. Ni kurang-kurang 4 luggage confirm boleh muat tuan-tuan. Tak ada masalah. Okey tuan-tuan, tunggu apa lagi? Jom kita pergi test drive. Okey tuan-tuan, inilah dia tuan-tuan. Bahagian dalaman Peugeot 508 tuan-tuan. Tengok. Sound system dia pun dah pakai JBL punya sound system dah tuan-tuan. Tengok. Memang padu. Tengok button-button dia pun memang cun. Infotainment dia pun dah macam Mercedes dengan BMW dah tuan-tuan. Boleh kawal dekat sini. Tengok. Siap ada heated seat tuan-tuan. Tengok. Boleh panaskan. Kalau rasa sejuk sangat, boleh panaskan seat ni tuan-tuan. Tengok. Power Peugeot jangan cakap tuan-tuan. Power dia memang kuat. Dia pakai 1.6. Okey. Lagi satu, kereta ni memang nampak mewah tuan-tuan. Tapi road tax dia setahun baru RM90 je tuan-tuan. Sebab dia pakai 1.6 turbocharged tuan-tuan. Okey, power memang okey, cukup, tak ada masalah. Tengok, power memang sangat-sangat smooth tuan-tuan. Dia 1.6 turbocharged tuan-tuan, okey. Saya pakai seat belt dulu tuan-tuan, dia dah marah dah tu. Okey, tuan-tuan tengok dalaman dia memang cukup-cukup padu tuan-tuan. Untuk tuan-tuan nak bawa satu kereta yang sedan, okey, nak bawa daily, 1.6 turbo, minyak jimat, road tax pun RM90. Okey, nak jalan jauh best sebab dalam kokpit dia semua besar, luas. Okey, leg room pun cukup-cukup luas. Nak jalan jauh, nak jalan dalam town, semua memang cun tuan-tuan. Dah dapat satu sedan yang bawah 15,000 saja tuan-tuan. Dah dapat satu sedan yang cukup padu. Inilah dia tuan-tuan, Peugeot 508. Saya nak jual dengan harga 11,800 saja. Siap Puspakom, siap tukar nama, siap boleh nego lagi tuan-tuan, tak ada masalah. Datang cari saya di Rad Motoring Selayang, bersebelahan dengan Hospital Selayang. Mana-mana tuan-tuan yang berminat, boleh terus call saya. Assalamualaikum.